Hari tu kan aku ada share pasal protection untuk Insta360 ni. Yang ni silicone punya protection, yang ini metal punya protection, yang ini protection untuk lens, dan yang ini paling protect lah. Semua bahagian dah protect, tapi ada satu benda lagi tak protect, iaitu bahagian dia punya screen ni. So ini kalau jatuh kena jalan tar, mau pecah dia punya screen. Jadi daripada makan modal, aku pun dapatkan tempered glass daripada Telesin. So dekat dalam satu bekas ni hampa akan dapat ini dia punya set lah. Yang ini kain lap dia, yang ini kain basah, kain kering, yang ini untuk dust, dan ini satu dia punya screen protector. Yang ini dia punya material dia glass, jadi tak perlu risau lah, memang tahan lasak. First thing first, pastikan permukaan ni kita lap dulu dengan wet. Lepas tu nombor 2 ni adalah dry. So, kita basahkan dia dulu. Lepas tu kita ambil yang dry ni, keringkan dia. Pastikan permukaan tu bersih, tak ada habuk sekalipun. Nak lagi selamat, kita pakai dust absorber ni, lekatkan macam ni. Yang bawah ni dia ada macam bulat tu tau. So yang ini untuk dekat bahagian bawah ni. Jangan lupa buka plastik ni dulu, baru boleh tampal dekat cermin dia ni. Kita tarik saja macam tu. Lekatkan dia ngam-ngam je dekat bahagian bawah tu. Bila dah letak, kita ambil kain ni, kita lap dia. Inilah kejadian dia. Nampak kemas, fit elok masuk. So dah perfect dah aku punya protection dekat Insta360 X5 aku ni. Jadi geng, kat mana dapatkan tempered glass daripada Telesin ni? Harga dia murah je geng. Aku sediakan link dekat bawah macam biasa. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.